Okey, hari ni Ustazah nak terangkan tentang tajuk solat. Okey, apa yang korang semua tahu tentang solat? Okey, Hidayah, apa yang kamu faham tentang solat? Salah, saya tahu Ustazah. Solat tu rukun Islam, Ustazah. Bagus. Okey, Alia, Ya, Ustazah. apa yang kamu faham tentang solat? Solat tu yang agama. Okey, bagus. Okey, Mardia, apa yang kamu tahu tentang solat? Tak tahu. Kamu tak tahu? Tak. Kamu nanti boleh tanya dekat Alia dan Hidayah. Okey? Okey, saya rasa semua dah faham kot tentang apa yang saya ajarkan hari ini. Okey, kita boleh tangguh kelas hari ini. Kita jumpa esok, okey? Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Kita jumpa esok, okey? Rasin, Mardia okey tak? Tak, aku rasa dia ada problem. Kan, aku pasal dia macam ada surat something kat kita. Kau tengoklah, Ustazah cakap tu, dia tak tahu cakap apa pun. Cuma dia kat dia. Tanya je. Tak pisau tadi. Mardia, ya. Macam ada something nak share kita orang ni. Diam. Kalau buat rasa-rasa. Saya tu kenapa ada problem nak share dengan kita orang tu? Sebenarnya aku susah nak ngaji. Sebab tajuk tadi yang Ustazah cakap tu ke? Rasa tak boleh, kita manusia memang macam ni. Tapi baguslah kau ada kesedaran untuk berubah. Kita tak tahu kita boleh mula perlahan. Kami support ha? Ya, kita orang kawan kau. Kau nasib baik kau ada nak beritahu orang apa kau punya problem. Berdasarkan laporan yang kami lakukan tadi, terdapat hadis. Pengajaran yang dapat diambil dari hadis ini ialah dengan kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Dan kita juga menzahirkan kasih sayang ke sesama insan dengan cara menasihati sesama lain. Dengan ini, masyarakat yang harmoni dapat terbentuk apabila seseorang individu dapat menerima nasihat dan memperbaiki diri. Sekian daripada kami. Okey, Hidayah, apa yang kamu faham? Solat itu solat tak apa di pula? Di pula Mardia pula. Weh, kau tenis sikit. Nakal. Jangan. Kawan-kawan. Lajunya. Tak bolehlah weh. Dia dah letter. Saya kurang terangkan aku tak ada dah. Takkan nak aku bercakap. Tak, mesti banyak dah bahasa nama nanti. Kau cakap tapi kau buat tulisan Masyarakat harmoni.